Assalamualaikum. Hari ni kita nak test ATO3 Premium. Ini bersama kita Cik Irfan daripada BYD Muar dan juga Cik Dila di belakang, behind the scene. Yes. Behind the scene. Jadi kita nak tengok macam mana dia punya pick up dan handling dia, dia punya acceleration dia, dia punya pengalaman pemanduan dia macam mana. Kaki kanan dia kiri. Kiri pun boleh. Nampak janggal sebab kita dah biasa memiliki. Itu cerita yang masa tu. Sekarang ni cerita pasal ATO3. ATO3 Premium. Yes. So sekarang dia ada dua variant sekarang. Satu Ultra, satu lagi Premium. Dan sekarang ni kita berada dalam variant Premium. Sebab ini pun model ni antara salah satu pilihan alternatif juga lah daripada MG S5 EV yang rear-wheel drive. Yang ni pun ATO3 pun dah ada rear-wheel drive. Macam mana rasa ni? Tayar belakang tarik. Untuk ATO3 Premium ni 0 ke 100 5.5 saat. Okay, interesting. So kita boleh cuba dalam sport mode lah. Somehow sebenarnya kan model ni yang bila dia dah keluar facelift ni lagi better sebenarnya. Setuju? Lagi better daripada segi apa? Daripada segi pertamanya ialah dia punya steering. Steering dia dulu kan bulat-bulat jenis betul. begitu kan. Macam tak berapa kena lah. Mungkin tak berapa kena cita rasa dengan yang kita yang geng automotif ni semua kan. Macam apa hal dia punya bulat-bulat sangat kat situ, betul. So yang ni lagi better walaupun sebenarnya dia boring macam gitu je kan. Tapi lagi okey. Dia nampak lebih eksklusif lah. Dia lagi better. Lepas tu part dia sama dengan ATO2 dengan C6. Ini pun dia share. Jadi dia senang, dia cut cost lah. Betul. Dia tak ada masa production tu, tak ada kena ni semua kan. Dia kena pakai part lain. Sekarang dekat mana buang sikit. Kalau perasan normal dia pun dah ada pick up. Oh, tengah sikit. Ada oh my god handle, boleh standby. Ada roadblock hari ni, roadblock kat sekitar 9 minit. Macam tu je. Brake dia pun okey. Dia sedang-sedang, dia tak terlalu sensitif sangat, tapi okey lah. Yang langgar merah-merah tu kan masih okey. Suspension dia macam okey sikit. Dia lembut kan? Dia bukan lembut, dia slightly stiffer. I see. Sebab kita ada dapat comparison daripada klien, which is diorang compare lah suspension between C-Line 7 dengan ATO3. So diorang cakap C-Line 7 ni a bit harder than ATO3. So basically ATO3 lebih lembut lah berbanding dengan C-Line 7. Dan logik je bagi saya sebab ATO3 dengan C-Line 7 dia beza sebab C-Line 7 tu dia supercar. So dia dah masuk kategori laju kan. So dia fokus on safety lah. Tu pada pendapat saya lah. Ya,
macam tak berapa kena juga sebab nak compare dengan kan. 997 sebab 997 is another segment. Dia D segment SUV. Ini C segment. Dia lagi proper sebenarnya dengan skrin yang lagi besar daripada yang sebelum ni yang skrin Betul. petak kecil macam tu. Lepas tu the rotating screen tu kita tak pakai. Last yang last batch punya yang Ultra punya yang dia dah buang kan? Betul. Dia dah buang function tu. Sekarang tak ada lagi. Dan bila dia tukar ke skrin 8.8 inci ni, ada function yang di upgrade lah kat situ. Macam sebelum ni Atto 3 tak boleh tengok, kita tak boleh buat function yang dekat Atto 2 dengan dekat C6. Tapi sekarang dah boleh. Suspension test. Dia tak melambung. Tapi yang before this, yang model sebelum ni, suspension kurang. Terlalu memboyang sangat. Dia punya rebounds lah. Rebounds dia terlalu banyak sangat rebound. Macam tu. Sama juga dengan punya rival E-Max 7. Sama je. Tadi 0-155 kan? Ni kita try. Okay, sekarang saya sport mode. Okay. Dua, tiga. Betul lah. 5.5 tepat. 5.5 tepat. Zero to 50 2.2 saat. 0 ke 50. 0 ke 100 5.5 saat. Yang ni okey. Ini betul dia punya claim dia. Sebab waktu test Seal 6 dulu dia kata dalam 6 point berapa? 0 ke 100 ni? 6.7. 6.7. 7.5 macam. Itu test dengan Ica 5.5 something. Oh. So maknanya boleh lebih lah. Dia tak pasti macam mana dia punya kiraan dia, tapi dia boleh macam tu. Dia boleh lari sikit daripada tu lah. Lompat. Dia lekat kan. Kan. Berat dia ni dalam 1.8 je. Beratnya 1.8 kilo. betul 1880. 1.8 tan bukan 1.8 kilo. Itu ringan sangat tu. Jadi dia ambil video ke tadi? Tak ada. Yang rasa laju tak dia. Dah standby nak pegang atas tu. Aduh. Tapi BYD ni saya rasa antara kereta EV yang simple. Dia tak okey kalau macam Zeekr ke kan, diorang kan more kepada features and technologies. So kalau macam BYD dia tak fokus sangat kat benda-benda macam gitu. Dia kalau daripada pemerhatian saya lah, BYD ni dia lebih, dia punya direction dia lebih ke arah kereta yang memang kereta purpose ni. Kereta memang untuk kereta. Dia practical. Lepas tu benda-benda family things macam tu. Yang well, kalau nak benda-benda teknologi macam tu, pergilah ke Xpeng ke Zeekr ke, even nak pergi up lagi, pergi BMW i ke. Baru cakap pasal Xpeng. Untuk kereta yang orang tak fikir sangat pasal teknologi ni, inilah BYD. Lagi pula BYD number 1 global. Tu yang saya pelik juga sebab kebanyakannya orang akan cuba untuk bandingkan dengan Xpeng, Zeekr dan iCar. Kan?
Tapi bila kita tengokkan data, still BYD top. So maksudnya orang yang cari BYD ni bukan nakkan feature-features yang macam tu. Dia memang solely kereta yang just for replacement daripada ICE je. Yes. Solely tujuan dia satu tu je. Dia nak gantikan daripada kereta ICE tu kepada EV. BEV lah, to be specific. Itu je dia punya tujuan dia. Well, kalau nak ada pilihan macam nak sporty sikit, go for Silane 7 lah. Okay. Ini Kalau perasan display dia pun dah lain sikit. ini sikit. Dia ada keluar R untuk gear reverse. Tapi jangan harap kat sini. Betul. Tengok belakang. Macam ni. Dan sebenarnya gear selector column kat sini lagi memudahkan daripada dekat sini. Betul, tapi yang itu sebenarnya sesuai untuk orang yang dah biasa juga. Kalau orang yang tak biasa, diorang still akan ada isu confuse. Dia siapa yang dah biasa ngemes, Betul. inilah dia.